Okay, Assalamualaikum geng. So kereta ni nak bolt on. Ni Toyota apa ni? Toyota Rush. Okay, Toyota Rush. Kita nak bolt on kan dia. Okay. Okay, so ni nampak tu. Dah bolt on bos. Dah bolt on. Okay, dah bolt on turbo dah. Okay. So yang ni pipe intercooler. Intercooler dekat sini. Tak nampak lah. Intercooler duduk dekat sini. Kalau tengok depan, nampak macam memang betul-betul sleeper. Sleeper. Memang betul-betul tidur lah dia. Okay. Air filter duduk kat sini. Okay. Piping. Lepas tu banana. Banana dia terpaksa kita kena buat sengit macam ni lah. Nanti duduk sini pipe, kita kena balut lah pipe. Sebab dia agak panas dekat sini . Dekat sini agak panas. Jadi kita akan tebur ni. Lepas tu kita akan balut lah ni. Kita akan balut fiber. Okay. Sebab dia memang panas ni. Memang panas. Okay, high pressure. Memang high pressure. Yang low pressure ni menyebabkan dia panas. Okay, yang ni wastegate original Tial turbo TF035. Kita pakai satu set 035. Intercooler kita pakai SAT. Okay. So yang ni kita pakai Aerospeed . Okay, so yang paling nak sleeper punya pasal ni, nampak? Nak sleeper punya pasal piping dia. Tu dia. Okay. So proses-proses buat enjin ni abang tak share. Tak ada masa. So kita share yang dah siap. Okay, kita share yang dah siap. Lepas tu ni, lepas siap ni kita pergi basuh dulu. Kotor Jadi kita pergi basuh dulu. Okay, jom. Kita start dulu lah. Boost meter pakai Pro Sport. Lepas tu ni yang asal dia ni. Ni apa ke benda ni? Android player . Aircon. Okey aircon ada. Mana bunyi? Okey, kita dengar bunyi exhaust dulu lah. Nampak? Okey, cun. Jom. Kita pergi basuh kereta, bagi cantik-cantik dulu. Handsome dulu. Okey lah. Okay, kita bawa kereta ni okey lah. Ringan. Orang kata memang ringan lepung. Ringan lepung. Cuma tak payah sikit bunyi. Kita ada helikopter dekat depan ni. Ada helikopter. Nampak tu? Helikopter ni sentiasa berpusing . Helikopter. So kita pergi ke basuh kereta . Okay, jom. Ini geng Bangla pasang ni . Basuh. Ni cepat Cepat dia ada 4 orang basuh. Jadi kita tengok lagi. Nanti. Dua masih menunggu.